Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami Tunasedia Remaja Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi akan menunjukkan 4 jenis ikatan dan simpulan serta fungsinya. Saya peserta pertama akan membuat ikatan buku sila. Cara membuat ikatan buku sila adalah dengan meletakkan tali kanan di atas tali kiri dan tali kiri di atas tali kanan. Fungsi ikatan buku sila adalah untuk mematikan ikatan dan boleh digunakan untuk mengikat kain anda ketika kecederaan. Saya peserta kedua akan membuat ikatan bunga gati. Pada tali A, perlulah melengkungkannya. Kemudian, masukkan tali B di bawah dan di tengah. Letakkannya di bawah tali A dan masukkan tali B. Perlulah ambil tali B dan tarik perlahan-lahan. Saya peserta ketiga akan menunjukkan ikatan simpul manuk. Mula-mula letakkan tali di atas kayu. Lalu kita pusingkan untuk menghasilkan bentuk X. Seterusnya kita tarik hujung tali dan masukkan ke bawah tali yang berbentuk X. Lalu kemudian kita ketatkan ikatan tersebut. Antara fungsi ikatan simpul manuk ini adalah untuk mengikat tali bot atau sampan semasa berlabur, mengikat tali kemah dan juga membuat gadget. Saya peserta keempat akan membuat ikatan silang gunting. Mula-mula, kita perlu membuat ikatan simpul manuk terlebih dahulu pada kaya pertama. Kemudian kita ambil kayu yang kedua, lalu kita gulungkan dengan kemas. Untuk mematikan ikatan ini, kita perlu membuat ikatan simpul manuk sekali lagi. Fungsi ikatan silang gunting ini, kita boleh membina jambatan, menara, gadget dan menyambungkan kayu. Sekian dari kami. Terima kasih.